Okay, sekarang kita dekat van Motor Morini. So, kita ada unit-unit untuk test ride, iaitu skuter. Okay guys, kita di hadapan kita ada satu skuter elektrik dia bukan skuter petrol, elektrik. Boleh tengok kat sini. Dia tak ada exhaust. Nama dia MX. Dia ada TCS, dia ada mode juga. Dia ada ABS depan dan belakang dan depan. Ada ABS. Okay, so my engineer said so because this bike is very strong. Okay, the power is very strong. So first, just be careful. Oh yeah. How to change the mode? So I start the low mode. Okay. And then brake, handle brake, and then change. Now you can see. Just like manual. Yeah. So you can try, but just be careful. Okay. And don't push like this way. Click the brake and use the right this way because it's very easy to burn the. Okay, alright. Bismillahirrahmanirrahim. So dia kata motor ni ada 2 bateri sebab motor ni motor elektrik. Dan dia ada mod 1, 2, 3. Gear 1, gear 2, 3. Oh, dia macam gear. Dia ada TCS, kita on TCS untuk keselamatan. Kita akan test dalam kawasan hotel ni. Kita keliling kot. Kita ada guide kat depan untuk first round. Motor ni dia kata hati-hati. Maybe sebab torque dia agak kuat. So motor ni tak ada starter Dia tongkat angkat dah terus pulas. So boleh nampak dia punya. Tu pikat dia agak kuat. Motor ni dinamakan Air Max, bukan S Max, bukan N Max, Air Max. Gear 2 dia akan lebih laju. Laju gak weh. Pick up, agak pick up juga. Corner. So kalau kita nak turun gear, tekan 2 kali. Nak gear 1 kan. 3, 1. So dia akan lowkan power dia. Best lah. So 1 ni boleh pun santai. 2 ni dia dah macam mid dah. Dia dah macam pick up lagi. Best. Best lah shit. Okay, kita buat highway. Highway ni kita try 3. Macam mana rasa dia. Kita betul-betul dekat right atas. Dia break. Betul-betul right di atas highway dia. Satu ni dia kalau kita tekan habis pun dia tak orang kata tak terlalu. Gear 2 dia dah rasa dia punya power. Ni biasa kalau naik bukit gear 2 ni memang cun lah. Okay, memang cun. Kalau kawasan-kawasan macam ni gear 2 lah. Memang orang kata owner dia pun stop. Motor dia ringan siap. Owner dia pun agak meyakinkan. So limit dia sampai 80, 82. So kalau nak lebih lagi kau tukar gear 3. So kalau ikut pengamatan aku, gear 1 sampai 40, 2, 41. Gear 2 sampai 81, 82. So gear 3 tak tahu berapa. Kita try gear 3. Berapa dia boleh.
Tak boleh nak try pasal jalan tak cukup. Tapi aku rasa dia boleh pergi ke 100, 120 macam tu kalau kot. Ni apa yang diorang cakap lah. Okay. So kalau jalan kecil ni tukar balikkan 1 kalau nak. So dia ada speed limit every gear tu. Dia ada speed limit. Kalau kau rasa macam tak laju, tukar. Okay. So far aku rasa macam very nice. Okay guys, tadi kita dah try ke 4 motor ni tadi. Alright. Sorry, tadi belakang ada konsert lah pula guys. Ada macam mana buat video ni. So ini motor EV. Bentuk dia tak macam EV Aku hampir terpedaya. Tu bentuk dia tak macam EV. Bila masuk Malaysia orang tak tahu ni motor EV. Okay. Dan motor ni dia kita tak bagi spek kan, kita just tengok je. Dia ada 2 bateri. Okay, dia ada 2 bateri. Even ada 2 bateri, dia boleh langkau perjalanan sehingga 120 km. Kelajuan 120 maksimum untuk motor ni 120 km sejam. Walaupun kita tak try lagi, tak dapat, tapi ni apa yang dia orang cakap lah. Okay. Dan paling best ruang seat dia besar. Walaupun dia pakai 2 bateri, space dia macam motor petrol lah saya cerita. Dia tak macam ada bateri tu. So dia still bateri 2 bagi storage. Dan performance motor ni walaupun tak ada kertas lah, tak dibagi data gitu. Tapi on feeling motor ni torky. Sangat-sangat torky. Sangat-sangat torky. Lepas tu nama dia MX Aci dia okey lah. Tak lah besar sangat tapi okey lah. Ada USB A. Ya. Lepas tu ni kunci dia. Kunci dia lain daripada yang lain. EV kau nampak dia macam petrol. Ini sebenarnya ruang untuk cas. Kereta tu ni dalam ni bukan minyak. Tu kata. Aku pun terpedaya. So dikatakan meter ni touchscreen So touch. Oh. Individu. Oh. CarPlay, Android Auto. Touchscreen. Okey macam iPad Not bad. Ui, kalau Malaysia ni kali tukar. Ui, aku rasa kalau dia package SE okey. Package SE. Kalau standard bagi yang tak ada tekan-tekan tu. Tapi tak banyak lah. Ui, 14. Touchscreen Tak, dia ada a few button je. CarPlay.